Saya lebih saja. Saya panjang. Jadi ini pertama kali lah saya join Seluar Tiga hari ini. Asalnya saya ada tengok di Facebook Jemaah Keluar macam ni lah. Lepas tu saya jumpa berkomunikasi dengan Abang Iban di Facebook. Lepas tu dia masukkan saya dalam grup Tehlah ni lah. Lepas tu ada iklan berkenaan Keluar Tiga hari kat Sriwijaya ni. Abang Man ada PM saya buat kerja on duty dengan saudara Yusri. Dia bertuan lah, polis. Jadi dari situlah jadi niat nak keluar ke sini ni betul lah macam Ustaz kata, saya ada masalah ini. Saya tak tahu saya nak buat apa, macam kosong lah gitu. Tapi bila tengok banyak tengok TikTok Ustaz Syahrizan, jadi dari situ jugalah detiknya hati saya tu, saya nak cari apa sebenarnya yang ada dalam jemaah lah, macam tu. Jadi alhamdulillah Allah pilih saya pada hari ini selama 3 hari dah ni. Macam-macam benda saya dapat belajar. Ustaz, kamu kongsi apa yang apa dapat belajar dah? Boleh jadi benda tu punya tu hati yang makan, apa benda yang baru tu yang makan. Suasana berkasih sayang, suasana dapat belajar direct terus masuk ke hati saya. Saya tak pernah nak bercakap dengan dia, tapi begitulah perasaannya. Boleh menangis, itu satu. Macam pagi tadi, Allahuakbar, saya tak pernah rasa suasana macam ni lah. Terima kasih Allah, insyaAllah. Azam apa? Azam, insyaAllah saya nak keluar lagi ke atau tak saya nak keluar lagi, insyaAllah. Nak istiqomah untuk yang 3 hari ini, insyaAllah untuk 4 hari. Ada azam? Ada azam nak bawa kawan? Ada, insyaAllah. Saya ada azam, insyaAllah. Doakan saya, insyaAllah. Amin. Isteri kami dah pernah berumah tangga tapi insyaAllah. InsyaAllah. Biarkan alhamdulillah kita ada